Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Sensi. Kerajaan bersetuju memberikan 1 hari cuti tambahan bersempena dengan sambutan Aidilfitri tahun ini bagi menghargai usaha dan dedikasi rakyat yang bekerja keras sepanjang bulan Ramadan. Perdana Menteri berkata penetapan tarikh cuti tambahan itu bagaimanapun tertakluk kepada tarikh pengisytiharan 1 Syawal kelak. Sekiranya Aidilfitri disambut pada Jumaat 20 Mac, kerajaan akan menetapkan Isnin 23 Mac sebagai cuti tambahan. Dan sekiranya Hari Raya jatuh pada Sabtu 21 Mac, maka cuti tambahan adalah pada Jumaat 20 Mac. Sementara itu, majikan sektor swasta juga digalak pertimbangkan cuti tambahan kepada pekerja sempena Aidilfitri. Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkata langkah itu selaras dengan Akta Hari Kelepasan 1951. Cuti diisytiharkan merupakan hari kelepasan am yang terpakai kepada pekerja swasta di bawah Seksyen 60D Akta Kerja 1955. Majikan juga boleh menggantikan hari kelepasan am itu dengan hari lain sebagai cuti am bergaji. Seterusnya, subsidi RM2 bilion di sebulan diperuntukkan kerajaan bagi mengekalkan harga petrol RON95 pada paras RM1.99 seliter menerusi inisiatif Budi Madani RON95. Perdana Menteri memaklumkan langkah itu diambil bagi memastikan rakyat tidak terbeban susulan peningkatan harga minyak dunia ketika ini. Jelas beliau, pengekalan harga itu dijangka melibatkan subsidi keseluruhan RM24 bilion setahun. Skim harga maksimum musim perayaan bersempena Hari Raya Aidilfitri bertujuan memastikan kestabilan harga barangan keperluan. Perdana Menteri berkata pelaksanaannya selama 15 hari bermula 14 hingga 28 Mac. KPDN menyenaraikan 24 barangan di Semenanjung, 23 barangan di Sabah dan Sarawak serta 22 barangan di Labuan. Tabung Haji menubuhkan pasukan petugas khas bagi merangka perancangan strategik dalam menangani kemungkinan peningkatan kos menunaikan ibadah haji. Langkah itu diambil bagi memastikan kebajikan jemaah haji Malaysia terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama berkata semua agensi berkaitan telah diminta menjalankan kajian serta membuat persiapan rapi bagi menghadapi sebarang perubahan kos pada masa hadapan. Baik, bagi sektor makanan negara pula, strategi khusus diperlukan bagi mendepani kesan kenaikan harga minyak global. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Ketidaktentuan harga minyak dunia dijangka tetap memberi impak terhadap rantaian bekalan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Kerja pembesaran terminal lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru siap sepenuhnya dan akan beroperasi mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri Pengangkutan sekaligus mampu meningkatkan kapasiti daripada 1.5 juta kepada 4 juta penumpang setahun. Kemudahan yang ditambah baik merangkumi bangunan terminal lebih luas serta pengasingan aras pelepasan dan ketibaan bagi melancarkan aliran penumpang. Pemandu lori trailer yang merompoh 3 kenderaan di kilometer 137.4 Lebuh Utara Selatan arah utara di Bukit Mertajam disahkan positif dadah. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Hilmi Aris berkata lelaki tempatan berusia 28 tahun itu ditahan selepas nahas tersebut. Menurut beliau, hujan air kencing mendapati pemandu terbabit positif dadah jenis metafetamin. Lelaki tersebut kini direman 4 hari sehingga 18 Mac bagi membantu siasatan. Kemalangan itu disiasat bawah Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saudara, seorang pelajar institusi pengajian tinggi ditemui meninggal dunia di dalam longkang bampiran Padang di Jalan Menglembu Impiana 12 malam. Ketua Polis Daerah Ipoh berkata mangsa ditemui terlentang dengan kesan darah di bahagian mulut. Pemeriksaan di lokasi tidak menemui kesan pergerutan atau unsur jenayah. Berdasar mendapati mangsa maut akibat kecederaan kepala dipercayai terjatuh dari tempat tinggi. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. 4 individu ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes kecurian kabel di MRT laluan Putrajaya. Prasarana Malaysia Berhad memaklumkan tangkapan dibuat hasil risikan dan intipan. Kesemua suspek berusia antara 30 hingga 45 tahun dan mereka turut dibawa ke lokasi kejadian untuk pengecaman serta membantu siasatan berkaitan barang kes yang ditemukan. Penahanan dibuat susulan laporan polis oleh prasarana berhubung kejadian kecurian kabel bampiran stesen Sri Damansara Barat pada 3 Mac lalu.
Ya, akibat terpedaya skim pelaburan tidak wujud melalui WhatsApp seorang mekanik di Temerloh Pahang kerugian lebih RM249,000. Lagi itu pada awalnya menerima mesej daripada dua individu yang tidak dikenali menawarkan peluang pelaburan pembelian koin Amerika. Mangsa juga ditawarkan saham yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam tempoh singkat. Ketua Polis Pahang berkata wang simpanan mangsa lebur akibat terpedaya dengan tawaran tersebut. Mangsa melakukan 6 transaksi ke 3 akaun bank diberikan suspek antara 2 September hingga 3 November tahun lepas. Baik di Perak, kegiatan memproses bahan mineral secara haram di Sungai Siput digempur pasukan gerakan ARM PGA. Kira-kira 1,000 tan mineral kuarza mentah, 660 beg jumbo kuarza siap diproses serta pelbagai jentera pemprosesan bernilai RM5.16 juta dirampas. Komander Brigade Utara PGA Ulu Kinta berkata seorang lelaki tempatan di PGA pengurus tapak ditahan di kilang tersebut. Turut ditangkap 4 warga Bangladesh berumur 35 hingga 43 tahun. Siasatan awam mendapati kilang haram itu dipercayai telah beroperasi sejak kira-kira setahun lalu. Baik, ini di Kedah, seorang lelaki maut dihempak pokok tumbang bampiran Balai Bomba dan Penyelamat Al-Losar di Jalan Stadium. Kejadian berlaku kira-kira pukul 1 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kuta Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata kejadian melibatkan 2 buah motosikal yang melalui kawasan tersebut ketika sebatang pokok tumbang secara tiba-tiba. Mangsa Ahmad Farazi Kasim disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala seorang lagi mangsa Muhammad Adib Uzaid hanya cedera ringan. Seorang wanita warga emas maut dalam kemalangan di Jalan Pen Borneo Sri Aman Saratok. Nahas dipercayai berlaku selepas kenderaan dinaiki mangsa terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan. Sepasukan anggota dari BBP Betong bersama sebuah jentera FRT digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, bomba mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta yang dinaiki 6 mangsa terdiri daripada 2 lelaki dan 4 wanita. Wanita warga emas yang merupakan penumpang di bahagian belakang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pesakit yang mempunyai janji temu di klinik pakar atau pusat rawatan harian pada cuti tambahan Aidilfitri akan diberikan tarikh baru. Menteri Kesihatan berkata pesakit akan dihubungi pihak hospital bagi memaklumkan perubahan temu janji. Semua hospital KKM kekal beroperasi 24 jam sepanjang cuti Aidilfitri manakala pemantauan kesihatan diteruskan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC. Kerajaan akan terus mengekalkan keistimewaan bangunan Sultan Abdul Samad sebagai tarikan utama warga kota dan pelancong. Menteri DJPM Wilayah Persekutuan berkata, usaha memperkasakan bangunan ikonik itu dipergiat melalui penganjuran lebih banyak program kemasyarakatan. Menurutnya, penambahbaikan kerajaan menjadikan bangunan bersejarah itu kembali tular di media sosial terutama pada waktu malam. Baik, di Gua Musang, Kelantan, laluan sementara projek lingkaran tengah utama bampiran Taman Wangi siap dibaiki dan kembali dibuka kepada semua kenderaan semalam. Sebelum ini, keadaan laluan tersebut agak membimbangkan kerana pembukaan jalan rosak dan berlubang. Pembukaan semula berkenaan memberi kelegaan kepada orang ramai, terutama perantau untuk pulang menyambut Aidilfitri. SW Kop Pahang, tingkat pemantauan serta penguatkuasaan di lokasi kerap berlaku pembuangan sampah tidak terkawal ketika Aidilfitri. Esko Negeri berkata salah satu daripadanya di lingkaran tengah utama berhampiran Kuala Lipis. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat bagi kesalahan membuang sampah kecil sebanyak 158 notis pemberitahuan kesalahan dikeluarkan SW Kop Pahang. 26 individu telah dihadapkan ke mahkamah dengan 16 kes dijatuhkan hukuman. Program Semarak Syawal Fama dijadualkan dilaksanakan di 722 lokasi niaga di seluruh negara hingga Khamis ini. Dianggar nilai jualan mampu mencecah RM40 juta. Ketua Pengarah Fama berkata program diadakan bagi memberi peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk secara terus kepada pengguna di samping memudahkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan menjelang Aidilfitri pada harga berpatutan. Sebanyak 1,200 kampit beras Melaka dikeluarkan setiap bulan bagi menampung permintaan pengguna di negeri itu. Esko Negeri memaklumkan beras tersebut boleh didapati di Pasar Tani serta Outlet Fama pada harga RM26 bagi setiap 10 kilogram. Pihaknya kini dalam perbincangan bagi meningkatkan lagi pengeluaran beras Melaka bagi memenuhi permintaan pengguna.
Madrid tidak menolak kemungkinan wujud keperluan untuk menyusun semula misi perdagangan antarabangsanya tahun ini susulan konflik di Asia Barat. Mursi menjelaskan penilaian perkembangan semasa dilakukan sebelum membuat sebarang keputusan bagi memastikan strategi ekspor negara kekal relevan. Beliau turut akui konflik yang berlaku akan memberi tempias kepada aktiviti perdagangan global dan domestik. Dalam perkembangan berkaitan, pelabur disaran beralih kepada sektor defensif bagi melindungi pelaburan dalam keadaan pasaran yang tidak menentu ketika ini. Ketua Penyidikan MBSB Research berpandangan pendekatan itu penting bagi melindungi modal pelaburan sambil mengekalkan pulangan yang lebih stabil. Sektor defensif merujuk kepada sektor yang pendapatannya kurang terjejas oleh keadaan ekonomi semasa, antaranya sektor utiliti dan penjagaan kesihatan. Pemilik kebun getah terbiar disaran mengusahakan semula kebun masing-masing bagi meningkatkan pengeluaran hasil getah negara. Penasihat Program dan Aktiviti Kedah Parlimen Kulim Bandar Baru berkata, langkah itu boleh membantu meningkatkan pendapatan pemilik kebun dan penoreh. Risdal sentiasa berusaha untuk memastikan kebun yang tidak bertoreh dapat diusahakan semula termasuk menyediakan set membuka torehan, baja serta penyelenggaraan kebun. 400,000 pertubuhan perniagaan berdaftar berjaya dikenal pasti di seluruh negara dalam fasa pertama pelaksanaan Banci Ekonomi 2026 yang melibatkan sektor informal dan mikro. Ketua Perangkawan berkata fokus kini tertumpu kepada sektor informal kerana sektor berkenaan semakin memanfaatkan teknologi. Antaranya seperti aktiviti berbentuk persendirian dan jualan dalam talian. Akta Sewa Beli Kurungan Pindaan 2026 akan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun bertujuan mewujudkan sistem pinjaman sewa beli yang lebih adil dan telus kepada pengguna. Menteri KPDN berkata pindaan tersebut sebahagian daripada usaha untuk memperkukuh pelindungan pengguna dalam ekosistem kredit negara. Menerusinya turut diperkenalkan kaedah pengurangan baki dan kadar faedah efektif. Perang Iran menentang Amerika dan Israel hanya akan berakhir selepas Tehran yakin ia tidak akan berulang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luar Iran. Beliau berkata konflik itu juga perlu disertai pampasan atas kerugian yang dialami Iran. Iran pernah berdepan situasi sama tahun lalu apabila diserang Israel dan Amerika. Pihak berkuasa Iran menahan 20 individu di seluruh negara kerana disyaki bekerjasama dengan Israel ketika konflik Asia Barat berterusan. Media tempatan mereka didakwa menyalurkan maklumat lokasi tentera dan keselamatan kepada Israel. Penahanan itu dilakukan dalam operasi terhadap rangkaian yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Azerbaijan Barat. Dalam operasi berasingan sekurang-kurangnya 18 individu turut ditahan kerana menghantar imej lokasi yang dibom kepada saluran televisyen Iran. Perkembangan serangan Israel di Lubnan, 12 petugas perubatan termasuk doktor, paramedik dan jururawat terkorban di selatan negara itu. Ini selepas rejim Zionis membedil pusat penjagaan kesihatan Burj Khalifa. Menteri Kesihatan Lubnan mengecam serangan dan menyifatkannya tidak boleh diterima. Serangan dilancarkan rejim Zionis itu kononnya menyasarkan anggota kumpulan Hizbullah yang disokong Iran. Baik, di Gaza pula, 8 anggota polis terbunuh selepas kenderaan yang dinaiki mereka diserang dalam serangan udara Israel pada Ahad. Pihak berkuasa di Gaza memaklumkan semua mangsa merupakan anggota polis termasuk Ketua Polis Wilayah Tengah Kolonel Iyad Abu Yusuf. Dalam kejadian berasingan, Agensi Pertahanan Awam Gaza melaporkan 4 lagi maut dalam serangan Israel di kamp pelarian Nusairat. 3 lagi ahli pasukan bola sepak wanita Iran yang menyertai Piala Asia Wanita menarik balik permohonan suaka mereka di Australia. Menurut media Iran, 2 pemain dan seorang kaki tangan teknikal menolak tawaran pemastautin Australia dan memilih pulang ke Iran. Mereka kini dalam perjalanan ke Malaysia sebelum kembali ke tanah air dan menyertai semula rakan sepasukan. Sebelum ini, 7 ahli pasukan memohon suaka selepas enggan menyanyikan lagu kebangsaan ketika aksi pembukaan menentang Korea Selatan pada 3 Mac. Tekanan ekonomi semakin meningkat di Eropah menyebabkan ketidaktentuan ketara dalam pasaran tenaga global. Menurut pakar pemikir ekonomi antarabangsa, ketegangan di Asia Barat mencetuskan kebimbangan mengenai inflasi dan kestabilan ekonomi. Walaupun Eropah mengimport gas asi cecair dari Amerika, ia masih merumitkan prospek keselamatan tenaga Eropah dalam beberapa bulan akan datang. Baik, sekian Kanta 744. Saya Iskandar Al-Haziq. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.